tempat Dobby Yusof. Oh yo. Kenapa kita kat sini? Nanti kita tengok balik kenapa? Jom. Sebenarnya itu hari masa Art of Speed, kita bawa kita punya motor Diana Rosa kan, masuk Am Ducati. Orang Ducati marah, dia kata kenapa masuk Am Ducati kat Yamaha? Kenapa tak tengok sendiri model-model Ducati dekat showroom? So hari ni kita nak tengok adakah kita layak untuk pakai Ducati. Jom. VIP. Tak boleh, itu Yamaha. Yamaha, sini Ducati. Semua staff pakai Yamaha lah. Rival. Kau mana boleh cakap macam tu? Ya ke? Semua staff pakai Ducati lah. Lu mau motor apa ni hari? Gua kasih petik sana. Yalah. Semua. So apa-apa kat sini memang lengkap dia ikut motor lah.
Yang dekat depan kita ni ialah Panigale V4 lah. V4. Panigale V4. Ni bukan entry level. Ini dah kira high end, tapi dia belum super high end. Untuk V4 dia entry. Oh, untuk V4 dia entry Alright, bagus lah Rafi. So dia kat sini lah. Kan? Panigale V4 dah spawn sini. Strade 90 V4 1103cc. Dia tak beritahu harga pula. Tak salah aku. Apa beza dia? Dia power Power satu. Power all-in 226 226 horsepower. So kebiasaannya arm ni kita ambil, kita taruh kat Y-Suku. Arm ni belum pernah ambil Arm dia panjang Kita tau. tak ambil before, dia panjang Ini Ha. pendek sikit Ini multi-strada. Kau tahu yang kat Aman ni lah panjang. Sebab tu sini kosong, kita taruh exhaust. Yang kat Mat pendek. Tapi multi-strada Dia punya. Panigale kot. Dia V4 ni bentuk dia, shape dia lain sikit. Kecil sikit lah Dan kita ni macam kontok sikit. Yang ni aku rasa dia orang tak jual kot. Tak jual lah, ada sign Lorenzo. Tu sign Lorenzo. Tapi tadi aku jumpa sign paling mahal kat dalam ni. Sign Rossi. Nicky Hayden. Okay, Ada kat dalam tu. Okey, yang ni sebelah dia ialah Panigale V4S. V4S ialah sports kot kan. Ni spek dia. Color pun dah macam lain sikit lah. Spek dia. So kat sini tulis tadi 226 horsepower. Sama 226 horsepower juga. Kat mana beza dia ni? Ni. Warna gold tu. Warna gold tu. All-in. All-in. Sembang lah, kena bingung lah. Ni bukan all-in. Ada air pula. Oh, ada air pula. Lain Tengok, macam lah. Ni seorang lagi, ada kat situ. Naik tu. Kejap. Tengok dulu salah satu. Ini confirm tak mampunya. Tapi mungkin korang mampulah. So, saya mampu juga. Ha? Mampu juga. Tengok. Mampu tengok. Buat masa ni kita mampu tengok dulu. Kita dah lebih ni, dah boleh pegang. Kita boleh Oh, pegang. kita dah lebih dari tengok. Kita boleh pegang sekarang. Ya. Dia pegang dia. Tapi sebenarnya dia nak ni bang. Dia nak ni. Ha? Dia Dia nak nak ni, juga. dia nak- Dia nak Kenapa tu juga. jangan cerita? Yang paling nak memang ni. Takkan lah. lagi 5 tahun tak boleh pakai. Tak naklah cerita-cerita. Kita tanya dia. Kan? Tak naklah cerita-cerita. Dia tak ada cerita-cerita tu, kita tak ada. Orang kata tak ada usaha. Suka ni tacong tu. Semua sama. Apa? So, tadi dah tanya dekat kawan kita tu perbezaan antara V4 dengan V4S. Suspension, rim, bateri. Bateri? Dia pakai Bateri dan dia 7 kilo lebih ringan daripada Rafiq. 7 kilo lebih ringan daripada V4. So maknanya yang ini kuat makan. Ini untuk Rafiq, ini untuk Kocat. And Alah. kita tengok. Ni design pun tak ada. Setiap dia kata jangan duduk. So most probably this is the highest entry yang untuk Ducati Panigale lah. Apa yang ada kat sini ialah Panigale V4R. V4 Rudy. Aku boleh. So actually ni lah paling high spec untuk keluarga Panigale lah. Belum high spec lagi, ada lagi satu kan yang super high spec ni. Belum lagi. Tu super Leggera. Pelajaran. Bukan Panigale. Bukan V4. Oh. Dia masih 1299. Dia super Leggera lah. Ha. Okay, kita lupakan cerita V4 tu. tu dia V-twin. Oh. Ini dia L. Ni dia dah 4 silinder, yang tu 2 silinder. So apa yang kita berangan nak buat dekat kita punya motor ialah benda ni lah, fin ni. Tapi sekarang kita jangan cerita pasal motor kita sebab kita tengah tengok Ducati. Semuanya sama. Aku rasa ni lebih ringan. Oh, aku dah nampak dah. Ni. Apa beza ni? Dalam tu dia. Tu dalam dia. Ni. Apa dia Santo ni? Aluminium. 300,000 bang. Ha? 300,000. 300,000.
Bukan tak ada. Boleh beli nak servis dia bisa. 500 km kena tukar minyak hitam, kena tukar oil filter dan sikit-sikit 500 je? 500 je. Ini Aku memang ingat- auto track. Aku ingat Y-Suku 1000 tu dah kira cepat dah. 500 je 4 km kena tukar. Memang beli parking lah cerita dia. Pergi track je lah. 176 kilo. Aku tahu siapa sesuai bawa motor ni. Tak payah. Nak duduk tak? Tak nak duduk pula. Tak nak. Bagi Chan duduk tak nak? Duduk kang nanti tak boleh bangun. Aku tahu siapa boleh beli. Tapi nanti lah. Kemudian aku buat. Oh, ni asal dia ikut. Ni yang Bautista pakai punya ni. Ya, sebab Bautista kan? masa kita nak register dia nanti, dia kena ikut spek. Ada cermin lah. semua. Lepas tu buka. Bila buka, kita ada dia punya racing kit datang sekali. Racing kit dia ada kat sini. Racing kit dia macam ni. Tapi masalah dia tak ada signal. Dia tutup ni kemas-kemas daripada Rizoma. Rizoma sekarang dengan kita orang. Zoma dengan Ducati. Macam Ducati. Lepas tu ada mirror block. Dia buat macam ni. So tak ada signal lah. Tapi tetap salah jugalah. Salah di sisi Kalau, undang-undang. kalau pergi track, inilah dia. Itu je lah. Okey, kita minta kawan kita Explain. Sen cerita sikit. Oh. Sen. Ni motor ni dia sangat unik tau. Motor ni hanya 500 je pengeluarannya dalam dunia. Maksudnya Asia ada dapat berapa biji? Kebanyakan orang buat untuk kolektor. Bukan Man ada beli dah ke? Ya ke? Man 6.2. Betul. Ya ke? Man Boleh beli recon kot. Mungkin recon. Yang sini ada 3 biji. Yang ni murah sikit sebab warna dia ada luntur sikit. Memang dia buat begitu kan? Memang dia buat begitu, gurau je. Yang ni yang ni lebih kurang macam tu. Lepas tu yang ni yang kita punya macam abang lah, master dia. Abah dia lah. Yang ni Bapak kau yang rim semua. Okay, nak tanya satu. Cover Ah. dia. Lepas pada ni dia ada satu last edition tu. Ini dah last dia. Yang ada hijau tu. Yang hijau tu final edition. Final edition. 1299 Dia yang warna je. warna Macam tu, sahaja. macam tu Macam yang tadi tu kat luar tu. Itu final edition. Tak semahal yang ni. Tak semahal yang ni Lorenzo dengan Dobby. Ni DK Hidden. Ini Troy Bellis. Troy Bayliss. Kira dia kita dah letak lantung pada dalam bubur dah kan? Ni. Dalam lantung. Diki Haider. Dia dah dalam kubur. Ada. Rossi tak ada? Rossi. Ada. Rossi punya monster dah kena jual dah. Aduh, kena jual. Monster tu dah jual. Tapi ni memang Monster 796. 1199 pelajaran ni. Tak, ini ring cover tu. Dia nak ambil detail tak? Ring cover tu. Masuk ke dalam. Rossi pun maintenance ni. Tak ada. Rossi maintenance dia sangat rendah. 2 tahun cuma. Dia punya service. Sabar, Asal dia nak start ni. Bawa ni, bawa je bawa ni. Uyo weh. Walaupun basic lah, tapi mungkin Apa nak tunjuk ni? Sekejap, aku nak tengok dia dulu. Kita usah dia jauh. And then kita datang. Kita tanya, "Hai. Boleh berkenalan?" Betul tak? Kalau lelaki yang betul-betul gentle, dia akan direct dia tanya, "Hai cik, hai awak, saya nak kenalan boleh? Boleh kita tukar nombor telefon? Saya berminat nak kenal dengan awak." Macam tu. Tapi kalau kita rasa kita nak kahwin dengan dia, "Hai, awak lah jodoh saya." Dia tahu mas kahwin berapa? Paling penting kita kena tahu berapa mas kahwin dia. Kalau ikutkan Tadi dia nak explain something. Cuba panggil. Kena panggil jurunikah. Hai. Apa dia bang? Tadi apa yang nak explain tu? Awak nak explain. Oh, saya nak explain. Tu tak boleh. Okay. Kan kita nak tahu, selalu orang tanya, Ducati ni ada speed card ke? Macam Honda semua tu UK version kan? Kita orang tak ada. Memang semua Ducati dibuat tak ada. Cuba tengok berapa dia punya last tu. 269. Tak, cuba tengok lagi. Kali lagi. 89. 299. So boleh naik 300 lah sebenarnya. Dia naik 300. Okay. Exhaust standard ni tak ada modify, tak ada apa. And then dia punya tangki ni 16 liter. Cukup abang. Okay, ada satu benda rahsia Ducati ni. Dekat setiap Rahsia boleh tunjuk kat orang ke? ni boleh, tak ada masalah. Ramai orang tak tahu. Ni kunci kan. Orang tak perasan apa yang terujung ni kan. Sebenarnya ni untuk adjust exhaust. High low, soft hard semua.
boleh adjust. Ni kunci dia. Nak test ke bang? Okey. Berapa harga Ducati 959 Panigale Corsa ni? Okey. 959 Panigale Corsa ni dekat kita punya katalog 103,900. Body sahaja. Road tax insurance tambah kemudian. Kalau on the road tak lari daripada 107 macam tu lah. 107, 108. Alright, ini banyak orang yang tak tahu kebanyakannya bila dia dengar 100 lebih tu dia nak tahulah berapa bank, macam mana bank kira benda tu, berapa amount gaji yang sebenarnya basic Untuk dapatkan salary kita yang untuk dapatkan. Kalau kereta kita boleh agak motor lain. Untuk orang yang nak beli motor Ducati sini, saya tak cakap tempat lain tempat lain mungkin lain Ducati start daripada 56,000 paling rendah sekali lah. And then gaji kena 3,000. Okay. Untuk orang yang nak pakai superbike 100,000 ke atas, tadi kita sebut 50 ni 100 kan, gaji dia paling kurang kena 5,000. Lepas tu tak campur sitor sikris semua lagi, apa semua kan. Jadi tak ada masalah. Memang tak ada masalah. Tak jauh dah kan, dah dekat lah tu. Tapi itulah, beli motor tak boleh beli benda lain lah. Alright, so hari ni adalah hari yang bersejarah untuk saya. Sebab saya tak pernah sangka yang saya akan bawa Ducati. Lebih-lebih lagi bila salesman tu menaburkan janji-janji manis yang mengatakan kita ni layak lah nak pakai Ducati. So sebelum kita pakai, kita kenalah bawa dulu kan. So hari ni kita akan cuba 959 Panigale Corsa. Model ni tahun 2018. Model tahun 2018. Betul, tahun 2018. Ducati 959 Panigale Corsa. So saya tak akan pecut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak akan pecut pun sebab kita bukannya pemandu uji kita bukan pemandu uji, kita hanya test drive je. So macam ni lah dash dia, kita tengok Ducati. Alright, nak kita panjang pun tak guna. Saya cuba bagi komen yang terbaik lah. Tak ada dry clutch. Dry clutch tak ada. Okey, dry clutch tak ada macam ni. Paling saya selesa. Paling saya selesa ialah dia punya ketinggian lah. Ketinggian dengan berat. Ketinggian dengan berat dia. Alright, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita bawa Ducati ataupun motor-motor superbike, dia punya feeling memang dah jadi lain tak sama lah kita bawa R25 ke Y2 ke, tak sama lah. Tapi saya terkejut, saya impress dengan dia punya riding dia selesa riding dia selesa. Tak adalah orang kata stres. Tak stres. Macam bila saya bawa R1M, kita rasa stres sikit. R1M kita ada rasa stress up sikit sebab motor tu memang nak pergi dengan berat je semua kan. So yang ni memang orang kata susun je. Okey, dia punya pergi pun bukan kaling-kaling lah. Kita takkan dapat uji dia punya
power dekat sini Kalau tanya saya, bawa dia lebih kurang power dari segi power saya rasa lebih kurang macam bawa RC juga kot. Motor mahal, kereta keliling mahal. So kau balik naik apa tu? Dia lebih mudah daripada kita expect lah. Kalau nak kecuali kita bawa R1M macam stress sikit kan. Macam kalau kita bawa R1M dia macam susah nak bawa benda tu. Nampak macam susah motor ni, tapi bila bawa dia macam bawa R25 je. Serius ah? Tapi power tu sebab dia sibuk dah nak sampai 1000cc kan. 959 lah. Dah sampai 1000cc kan. So engine dia L-twin L-twin. L-twin dia dah gosok-gosok pula. Jangan cakap nak putih pula. Dia tengok body dia. Kosik. Body dia. Dia bila kita jalan dia macam MotoGP lah. Memang MotoGP kan. Ni ada satu ni lah. Satu ni satu. Ni lah. Tu ada lagi satu dah jual. Yang satu tu orang Melaka ambil. Yang ni anak Dr. Masjid. Cuba korang tengok. Benda yang sama, tapi bila macam ni kita jadi luar biasa. Belum tukar windscreen lagi. Belum tukar windscreen lagi. Ada gaya. Jangan Kalau aku 23 cakap, atau kena aku punya stiker. kau percaya tak? Tak percaya? Allah, dia tak percaya lah orang ni. Aduh, pekerja sendiri tak percaya ni macam mana? Okay, dah sign ke di? Behind. Apa tu? Dia saja je. Kan, dia saja. So aku dapat. Itulah. Korang pun kena keluar lah ni. Dah ready belum nak kerja keras? Dah cukup ke? Tak cukup. Mana cukup keras? Bangun lambat lagi. Orang banyak tu.
sini. Bang, saya buat video sikit boleh bang? Boleh. Okey. Buat video dulu. Saya yang geng teh besar. Oh. Kita ada dekat port rahsia sebenarnya ni, tapi sebab kita dah sampai kan. Dekat sini lah aku selalu beli helmet rare yang tak ada kat pasaran tapi kat sini dah ada. Hari ni tujuan aku sampai sini sebab helmet ni lah. Kau tak nak? Okey. Kau cakap tak nak? Kau cakap tak nak? Tanya ke tak? Nak tak? Pilih lah. Nak tak pilih. So untuk raya haji kita korbankan Duit raya. Duit raya. So kalau nak cari helmet rare boleh datang kat sini, si Kembangan. Abang apa bang? Jakuza Paichen Nan. Abang Nan. Dia selalu ada taruh dekat mudah.com. Jadi sentiasa best tadi awak. Buka air je, jari membalut. Abang pun jari membalut. So kita boleh cari helmet yang latest lah kat sini. Yang tak ada dekat tempat lain. Tahun depan ada X14. Ni bulan depan. Bulan depan Mak Marquez. Marquez. So geng-geng Marquez boleh datang sini bulan depan. Okey bang? Okey, Haji selamat bang. Raya Haji. Okey bang. Jangan nyak-nyak nak. Tak ada apa nak maafkan pun. Kena minta maaf kan. Yang tak yang ni. Ini bang. Okey bang, terima kasih bang. Selamat Raya. Raya.